Membobrok? Apa maksud membobrok? 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 Apa maksud membobrok? Baik, mesti ramai yang baru sahaja mendengar perkataan yang berbunyi membobrok ni kan? Baik, membobrok ni bermaksud menjadikan sesuatu itu rosak, runtuh, buruk atau hancur. Perkataan membobrok ni biasanya digunakan dalam konteks abstrak dan bukan benda fizikal seperti institusi, budaya, hubungan, sistem atau moral. Contoh penggunaan dalam ayat, pergaulan bebas boleh membobrok akhlak remaja. Bukan itu sahaja. Perkataan yang berbunyi membobrok ni sering digunakan dalam konteks penulisan rasmi atau akademik kerana membawa maksud sesuatu yang serius atau kritikal. Sebab itulah ia kurang digunakan dalam konteks seperti benda fizikal yang berbunyi rumah, istana, bangunan, kereta dan sebagainya. Sebab apa? Untuk konteks yang berbentuk fizikal lebih sesuai untuk menggunakan kata kerja seperti meruntuhkan, menghancurkan atau merosakkan. Jadi, kenalilah perkataan yang jarang digunakan ini untuk membiasakan yang betul. Terima kasih.